Hello, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Kalau dengar bagi emoji ataupun angkat tangan sikit. Alright, Nuriman dengar. Amirul, Id dengan Yasmin dengar suara saya. Alright, good. Okay, so hari ni saya nak tanya dekat sini antara awak semua, siapa yang dah start belajar account? Angkat tangan. Okay, semua dah start. So, semua dah start. Okay, turun tangan dulu. Okay, bagi emoji sikit kalau dah start bab nisbah. Analisis nisbah. Dah ke? Okay. Okay. Senang je kan? So, hari ini saya akan masuk bab tu. Okay, saya akan masuk bab tu. And then, kita akan mula jap. Share dulu. Okay. Ini kita recap dulu format milikan tunggal dan juga after that kita akan start dengan kita punya analisis nisbah lah. Semua dah print ke? Nota saya dan juga latihan. Kalau bagi dah print bagi emoji sikit. Alright. Nurima dah print. It dah print. Amirul dah print. Yasmin dah print ke? Belum. Okay, Yasmin dah print. Okay, jom kita recap. Kita recap dulu. Kita last time kita punya format milikan tunggal dulu. Sebab kalau tak tahu format milikan tunggal, soalan ini pun dia berkaitan. Okay, dia akan berkaitan. Okay, dah ready? Kalau dah ready, pensel, kalkulator, punota dan juga pendengaran dan kefokusan yang baik. Okay, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita recap dulu apa itu format output. Alright, format output. Format output macam mana nak ingat? Of course, mula-mula sekali dia ada jualan, tolak ulangan jualan. Awak akan dapat jualan bersih. Lepas tu pergi kepada kos jualan. Okey. Kos jualan, apa mula-mula sekali masuk store kita tengok ada inventory awal. Lepas inventory awal, oh tak cukup lah inventory awal ni, kita kena buat apa? Kita kena buat belian. Lepas tu sambil-sambil beli tu ada pulangan belian lah. Okey. Sama macam jualan tadi akan dapat belian bersih. So
dalam masa awak beli tu barang pun nak sampai. Kalau barang nak sampai tu dipakai kereta apa? Dipakai kereta Audi. A untuk angkutan masuk. U untuk upah atas belian. D duty atas belian, sama je ni. Ni insurance atas belian juga sama. Lepas kita dapat, kita bawa kereta Audi, apa kita kena buat? Kita akan dapat, kita nak jual lah, nama dia kos barang untuk dijual. Kan? Kos barang untuk dijual. Lepas kos barang untuk dijual, kita kena tolak lah yang final kita, iaitu inventory. Akhir. Lepas tolak inventory akhir, kita akan dapat apa? Kita akan dapat kos jualan. Jangan lupa kos jualan ni negatif Kita akan dapat kos jualan. And then lepas kos jualan, tambahlah dengan hasil. And then tolaklah dengan belanja. Awak akan dapat untung bersih. Okay, awak akan dapat untung bersih. So ini format basic, yang paling basic awak kena ingat okay. Jualan, tolak pulangan jualan. Kat sini jualan, tolak pulangan jualan. Awak akan dapat jualan bersih. And then inventory awal, belian, tolak pulangan belian. Awak akan dapat belian bersih. Tambah semua ni Audi. Awak akan dapat kos barang untuk dijual, tolak dengan inventory akhir, and then awak akan dapat kos jualan. Jangan lupa kos jualan kita kena tolak. Saya tertinggal tadi, sebelum hasil kita ada apa? Kita ada untung kasar. So formula untung kasar macam mana? Jualan bersih tolak untung kasar. So akan dapatlah jualan bersih tolak kos jualan, dapat untung kasar. Tambah dengan hasil, tolak dengan belanja, awak akan dapat untung bersih. Okay, ini format yang basic untuk output. And then kita pergi pula kepada PKK. PKK kita mula dengan aset bukan semasa. Ada 3, kos, susuk nilai terkumpul dan juga nilai buku. And then kita ada aset semasa. Okay, aset semasa, apa yang basic awak kena ada dalam ni adalah inventory akhir, ABT, tolak PHR, SPHR, peruntukan hutang ragu. Alright, ini adalah 3 benda basic yang awak kena hafal. And then awak kena ada liability semasa. Okay, liability semasa. Liability semasa benda yang wajib ada apa? A, B. Account belum bayar. And then awak akan seterusnya equity pemilik. Sebelum tu modal kerja. And then awak akan dapat lepas modal kerja, equity pemilik. Apa equity pemilik? Awak kena ingat yang ni wajib modal awal. Tambah untung bersih, tolak ambilan, awak akan dapat modal akhir. And then last sekali adalah liability kan semasa. So dalam exam nanti, inilah yang awak kena tulis sebelum awak tengok maklumat tambahan. Okay, apa yang awak kena tulis dulu ini. Awak kena tinggal jarak banyak sikit lah. Hasil macam saya beritahu tu 8 ke 7 baris. Yang ni sebab saya nak cepat je. Relatif semasa modal kerja. Inilah yang awak kena tulis dulu sebelum awak jawab soalan milikan tunggal. Next adalah okay, so hasil bukan semasa adalah bawah dia. And then awak tambah semua ini aset semasa. Awak akan dapat total aset semasa lah. Tolak dengan liability semasa, awak akan dapat modal kerja. Total
aset bukan semasa tambah dengan modal kerja, awak akan dapat balance. Okay, tambah dua ni. And then tu modal kerja, ni sama je biasa. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan akan dapat modal akhir. Tambah dengan liability semasa, awak akan dapat balance. Okay, awak akan dapat balance. So far sini boleh ingat? Okay, boleh ingat? Kalau boleh ingat, bagi emoji sikit. Okay, Nuriman kata tak ada masalah, ni easy. Yasmin kata easy, Amirul kata easy, dia kata easy. Okay, boleh ingat. Right, so bermaksud kalau awak hafal, boleh ingat ni semua, saya boleh jamin tak ada masalah untuk saya pergi kepada topik kita. Okay, jom. Alright. Ini baru saya masuk topik. So, ini adalah bab pertama, tingkatan 5. Okay, saya boleh habis hari je bab ni, tajuk ni. Pukul 10.30 tu kita dah boleh siap latihan dah. Okay, dengar. Analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Ada 3 jenis nisbah. Yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Ini untuk apa? Ini nak tahu pencapaian syarikat. Okey, nisbah kecekapan atau kecekapan. Cekaplah dari segi apa? Dari segi kutip duit ke, dari segi menguruskan inventory ke. Okey, nisbah kecairan ni awak bayar macam ni je. Awak bayar cube ice kan. Cube ice kan cair. Cair kan. Okey, cube ice. Nampak tahu cube ice ni. Okay, awak bayangkan cube ice cair. Cairlah. And then, so sama juga macam duit. Duit ni awak compare sama ada, contohlah Amirul ni dia penjual buku. Dia berniaga buku. Kan, Amirul ni berniaga buku. So bila Amirul ni berniaga buku, untuk compare dengan duit, yang mana lagi satu cepat cair. Maksud cepat cair tu adalah awak boleh beli sesuatu secara terus. Contoh awak nak beli satu kereta. So yang mana satu lagi mudah cair, yang mudah digunakanlah kecairan ni. Of course lah duit untuk beli kereta ni. Compare dengan buku ni, awak kena jual dulu buku ni, barulah dia jadi duit. Lepas baru jadi duit, barulah awak boleh beli kereta. Itu yang maksud cair. Maksudnya macam mana syarikat ni boleh guna duit dia yang ada ni, duit cash, guna duit yang ada ni untuk cover dia punya hutang. Okey, itu secara general dulu. Okey, secara general sahaja. Okey, ingat kita ada tiga nisbah utama, tetapi total formula yang awak kena hafal ada berapa ni? 3, 6, 9, 10. Okey, 10. Alright. So, kita pergi kepada nisbah keberuntungan terlebih dahulu. Okey, saya yang ni apa ni yang panggil? Saya cari cara untuk awak mudah ingat. So, tokokan ni dia ada nama lain. Dia ada nama lain. Okey, dia ada nama lain. Nama lain dia adalah, misalnya tulisan ni. Nama lain dia adalah peratus untung kasa atas kos jualan. Kalau awak tengok macam ni, awak dah ingat dah. Ingat formula ni tak bagi dekat exam Formula ni tak bagi dekat exam. Ni bukan matematik, math ke, dia bagi formula. Account untuk formula awak memang kena hafal. And then siapa yang ambil perniagaan, ini adalah bonus untuk awak. Sebab apa? Awak hafal satu subjek, awak akan dapat 2 subjek. Sebab apa? Dalam perniagaan pun ada formula ni. Benda yang sama, sejibik orang panggil. Alright, now, peratus untung kasar atas kos jualan. Kalau dia bagi soalan macam ni, mudah. Sebab apa? Awak tak perlu ingat pun. Sebab apa? Dia dah bagi dah. Okey, ada perkataan untung kasar, ada perkataan kos jualan. Automatik ini formula dia. Untung kasar bahagi kos jualan dah 100%. Dia macam, buat apa hafal? Dah bagi dah tu. Untung kasar, so kos jualan pula. So itu formula dia. Tapi ada soalan dia bagi macam ni je. Kira tokokan. Pishang. Macam mana nak kira tokokan? Cara saya untuk suruh student ingat adalah awak ingat dua ni. Ko dengan ka. Ko ka. Ka ni kena duduk atas. Ka ni apa? Kasar.
Apa je ada kasar dekat account? Untunglah. Core. Kos jualan lah. Tu awak tahu. Okay, core kos jualan, untung kasar. Okay, tapi tips yang kedua awak kena ingat adalah yang atas mesti benda baik, yang bawah mesti benda buruk-buruk. So benda baik yang mana? Untunglah. Yang buruk-buruk sikit cost. Kan cost kan? Pro and cons. Lepas tu profit or cost. Okay, itu adalah kos kepada syarikat. So kos tu duduk bawah. So automatik pun awak boleh ingat. Walaupun dia tulis tokokan, awak boleh ingat. Oh, kokan. Untung kasar dengan kos jualan. Okay, untung kasar duduk atas, kos jualan duduk bawah. Darab 100. Boleh? Next. Cara nak ingat margin untung kasar pula. Ada je perkataan margin. Ada je. Nama lain dia adalah sama je tadi. Peratus untung kasar atas jualan bersih. Kalau bawah ni pula peratus untung bersih atas jualan bersih. Okay. So tetapi kalau dia bagi macam ni margin untung kasar ni kan, dia bagi margin untung kasar. Okay, awak tahu untung kasar duduk atas, tapi apa lah? Ingat, perkataan margin awak kena tukar dengan jualan bersih. Boleh ingat? Perkataan margin, dia punya nama lain dia punya akronim. Sinonim dia adalah jualan bersih. Okay? Untung always duduk atas. Untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Sama juga margin untung bersih ni. Untung bersih duduk atas. Untung bersih duduk atas. Ke mana dia menghilang? Okay. Sorry. Iklan sekejap. So margin untung bersih apa saya kata? Tukarkan kepada jualan bersih. Automatik awak ingat formula untung bersih bahagi jualan bersih. Jualan bersih saya dapat tadi. Jualan tolak pulangan jualan kan? Saya dah recap tadi. Kita punya apur jualan tolak pulangan jualan sama dengan jualan bersih. Okay. Satu lagi. Kalau yang ni memang awak kena ingat lah. Pulangan ni awak kena tukarkan dia adalah kepada untung bersih. Yang ni awak kena hafal lah, tak ada cara. Cara saya ingat adalah modal ni always modal awal. Awak ingat macam ni je. Ni kena cerita sikit lah kalau nak ingat formula pulangan atas modal ni. Kena cerita macam ni. Okay. Cerita dia macam ini. Awak ada RM1. Bagi dekat kawan awak nama, dia seorang peniaga lah. Awak bagi modal lah kat dia RM1. Okay. Awak bagi modal kat dia RM1 kepada perniagaan Ayu. Contoh, Ayu nama kawan awak. So Ayu pun jual, dia dapat untung. Dia jual sebanyak, dia ambil duit awak RM1 tu and then dia beli barang, and then dia jual dengan RM1.20. So basically berapa awak untung? 20 sen ni. So 20 sen lah pulangan awak. RM1 tu adalah modal awal. So cara nak kira adalah modal awal RM1, 20 sen bahagi RM1. Awak akan dapatlah awak punya pulangan atas modal. Kenapa selalu tutup ni? Okay. Boleh setakat ni so far? Kalau boleh bagi emoji sikit. Alright, so tu cara saya nak ingat lah. Cara nak ingat cara itu. Okay, next. Kadar pusing ganti stok. Okay, kadar pusing ganti stok ni apa? Dia macam ni. Okay, kita jawab pool lah kan? Macam benda cikgu ni bosan lah. Jawab pool lah. Where the pool. Okay, saya start the pool. Okay. Soalan saya. Kalau inventory kita cepat keluar, maksudnya untung ke rugi? Okay, dengar. Untung ke rugi? Kalau inventory awak, dalam store awak sentiasa keluar store inventory, maksudnya untung ke rugi? Banyak jualan tak? Okay, good. Seorang jawab, dua orang jawab, tiga orang jawab. One more answer.
Satu jawapan lagi. No problem. Salah pun tak apa. Okay, good. Maksudnya untung. Tahu tak kenapa untung? Yelah. Okay, kita bercerita sikit bawah ni. Awak ada store. Kita balik kepada buku tadi. Amiro jual buku. So ada buku banyak. So kalau keluar buku, tinggal satu je. Maksudnya apa? Maksudnya satu buku lagi tu telah dijual. Jual tu apa? Jual tu untung lah. So kalau setahun banyak keluar dan banyak juga masuk untuk ganti, maksudnya banyaklah jualan yang dia buat. Okay, maksudnya banyaklah jualan yang dia buat. Stok banyak keluar, inventory banyak keluar dan diganti yang baru. Jualan maksudnya jualan terus lah. Sebab tu dia panggil kadar pusing ganti stok. Lagi tinggi kadar pusing ganti stok, lagi aktif, lagi banyaklah jualan syarikat tu. So, kadar pusing ganti stok ni awak nak ingat macam mana? Kan inventory. Kalau dekat Apur, inventory tu duduk kat mana? Duduk dekat kos jualan kan? Ingat tak? Inventory awal, tolak bla bla bla, inventory akhir. Kan? So, kos jualan lah duduk atas. Yang kedua, inventory purata. Okay, ni salin sikit. Inventory purata, kita ada berapa jenis inventory? Dua je Inventory awal dan inventory akhir. So, cara untuk formula dia apa? Awal tambah akhir bahagi 2. So, awak akan dapatlah inventory. Awak akan dapatlah inventory purata. Okay, awal tambah akhir, awak akan dapat inventory purata. Next, tempoh kutipan hutang. Kutipan hutang. Orang yang berhutang kita nak kutip duit dengan dia. So lagi cepat kita kutip, lagi baguslah. Sebab apa? Kita dapat duit cash. Okay, formula dia adalah akaun belum terima bahagi jualan kredit sahaja. Jualan kredit saja. Sebab apa jualan kredit? Jualan kredit kan jualan hutang. Takkanlah kita nak kutip jualan tunai pula. Kita dah dapat cash tapi nak kutip lagi dengan orang tu duit. Tak boleh lah. Kita kutip duit yang orang berhutang sahaja. Darab 365 hari basic. Sebab setahun kan. Alright, next. Sama je tapi tukar kepada A, B, B dan juga bawah ni belian lah. Kan kita membeli, kita lah yang berhutang. Takkanlah kita menjual kita yang berhutang tang. Kita beli, kita yang berhutang, akaun belum bayar, bahagi belum, belian kredit darab 365. Alright, next. Kita pergi nisbah kecairan. Ada 3 jenis nisbah kecairan. Nisbah semasa, nisbah ujian asid dan juga nisbah ujian mampu. Alright, nisbah semasa, cara nak ingat dia, awak ingat semasa. Nama lain dia adalah modal kerja, kan? Modal kerja formula apa? Aset semasa tolak liability semasa. Tapi nisbah semasa formula dia apa? Semasa. Dalam PKK, dalam Apur, apa je perkataan dalam ada perkataan semasa? Aset semasa dan juga liability semasa. Yang semasa yang bukan semasa. Kita ada aset bukan semasa juga. Aset dia tak soalan dia punya formula bukan nisbah bukan semasa kan? Dia nak nisbah semasa. Maksudnya aset semasa dengan liability semasa lah. Yang bukan semasa tu kita tak ambil. Okay, ni formula. Macam mana ingat aset ke liability duduk atas? Aset kan benda bagus, of course lah duduk atas. Liability benda tak bagus sikit kan, berhutang tak bagus sikit, duduk bawah lah. Okay, aset semasa bahagi liability semasa. Nisbah ujian asid, sama je macam formula dekat atas tadi. Tapi ini kan asid kita kena tolak dengan inventory akhir dengan belanja terdahulu. Sebab apa kita kena tolak guys? Sebab dua-dua ini bukan duit. Kedua-duanya ini bukan duit. Okay? Bukan duit. Awak kena jual dulu baru tu. Sebab dia nak asid yang lagi cair, yang lagi mudah kita nak beli barang. Macam tadi saya kata nak beli kereta kan. So tolak dulu inventory akhir, tolak belanja terdahulu. Yang bawah dia masih sama, liability semasa. Next, ujian mampu pula. Dia termasuk dua-dua. Aset bukan semasa masuk, liability bukan semasa pun masuk. Okay, kalau tadi nisbah semasa, awak nampak awak ambil yang semasa sahaja kan. Kalau nisbah ujian mampu pula, kita ambil kedua-duanya. Aset bukan semasa dengan liability bukan semasa. Okay, dua-dua aset semasa plus aset bukan semasa. Liability semasa tambah liability bukan semasa. Boleh ke so far? Kalau boleh bagi emoji sikit. Boleh ingat kan dengan secara macam ni terus boleh ingat. InsyaAllah. Jom kita buat soalan. Bukan buat soalan, saya nak tengok. Yang ni saya tak nak explain sangat sebab ni adalah formula sahaja. Okay. Ingat nisbah keberuntungan adalah kita nak tahu
pengurusan ataupun pencapaian. Okey. Nanti awak boleh baca sendiri yang ni Kita nanti soalan teori nanti kita tengok balik yang ni. Okey, jom kita buat soalan. Nampak tak soalan kat tepi tu? Okey, ready untuk jawab soalan. Sama-sama menjawab. Buka juga nota awak tu. Okey, buka nota awak tu. Buka je nota awak, jangan risau. Kita jawab secara jawab. Okey, so kita ambil soalan nombor 1. Soalan nombor 1, cara nak jawab dia macam mana? Nombor 1. Okey, jom kita pergi. Maklumat diambil. Okey, maklumat kita ambil warna merah. Oh, warna merah. Okey, maklumat berikut diambil dari buku perniagaan T Trading dan B Enterprise. Okey, settle, tak ada. So dibagilah, ni T Trading, ni B Enterprise. So B Enterprise bagi tokokan, peratus untuk bersih, bla 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 bla. Okay, next. Jualan, belian, inventory, bla 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 bla, bagi semua lah. Detail ni tak ada apalah. Yang ni memang awak kena guna semualah. Terus pergi kepada soalan. Mengira, anda dikehendaki mengira perkara berikut untuk T Trading T Trading. Untung kasar. Untung kasar. Macam mana nak dapat formula untung kasar tadi? Macam mana kita nak dapat formula untung kasar? Jualan bersih tolak kos jualan. So, carilah jualan bersih. Jualan dia berapa? Okay, sorry. Soalan 1 jawab dulu. Jualan dia berapa? 220,000. Tolak pulangan jualan ada tak? Tak ada kan pulangan jualan? So, tak payah letaklah. Tolak pulangan jualan. Terus kepada, sorry, saya tertinggal yang tadi ada perkataan yang penting. Semua urus niaga belian, jualan secara kredit. Semua belian, jualan adalah secara kredit. Maksudnya apa? Secara hutang lah. Nanti kalau awak nak kira tempoh kutipan balik hutang, ataupun awak nak kira tempoh balik kutipan hutang, bayaran hutang, semua tu awak kena ambil total lah. Sebab dia kata semua ni hutang. Kan formula tadi kan kredit saja. Okay, jom. So, kos jualan dia berapa? Jom kita tengok. Okay. Kos jualan dia ada tak? Ada. 176,000. So, awak dah tolak 2 ini. Awak akan dapat apa? Untung kasar. So, awak akan dapat 220 tolak 176. 4,000. Okey, awak akan dapat 44,000. Okey. Okey, so awak akan dapat 44,000. Sini senang, boleh follow Stofa? Bagi kalau boleh, bagi emoji sikit. Alright, it's kata senang, Miro kata senang, easy, Yasmin kata senang. Nurul Iman boleh follow? Okey. Alright, jom pergi kepada tokokan nombor 2. Kan saya dah bagi, nampak tak dibagi tokokan? Kalau dibagi macam soalan nombor 3 tu senang. Peratus untung bersih atas jualan. Untung bersih bagi jualan je lah kan? Senang. Tapi dibagi tokokan, apa benda, tak ada pun tokokan ada atas tu. Cara nak ingat adalah ko dengan ka. Jadi ka tu apa? Untung kasar. Ko tu apa? Kos jualan. Formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100%. So, untung kasar kita dah dapat tadi kan? Soalan nombor 1. Jangan cari ke atas, tak ada. Sebab kita dah jawab. Biasanya soalan ini dia akan berturutan. Dia akan berturutan. Jangan lupa letak RM Dia akan berturutan. So, 44,000. Ambillah 44,000 tu. Kos jualan berapa kos jualan? Ada juga atas tu 176,000 darab 100. Tak ada 100%, 100 je lah. Dia pun 100%-nya. Kan? Okay, so buatlah 44 bahagi 176. Dapat 25%.
Sama macam saya. Ada sama angkat tangan. Okay, Id kata sama, Miro kata sama. Alright, good. Nuriman pun kata sama. Okay, nombor 2 tokohkan. Yasmin boleh follow ke? Kalau boleh follow bagi emoji sikit. Alright, good. Ko kan ingat Ka adalah kasar, ko adalah kos jualan. Nombor 3. Peratus. Ni senang. Jangan lupa tulis peratus untung bersih atas jualan. Senang sangat ni. Kita bagi dah formula dia. So untung bersih lah kat atas. Bahagi jualan. Darab 100. So cari dalam soalan untung bersih. Ada tak untung bersih kat dalam soalan ni? Bla 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 bla. Tada. 37,400. 37,400 bahagi jualan berapa? 200,000 darab 100 sama dengan 37.4 bahagi dulu kosong dapat 17%. Ni senang je. Sebab formula pun dah bagi. Nombor 4. Nombor 4 soalannya apa? Pulangan. Betul tak? Okay, good. Pulangan atas modal. Pulangan tu apa? Pulangan tu untung bersih. Modal tu apa? Modal awal. So yang mana duduk atas? Of course lah untung bersih. Bahagi modal awal So mana dia tahu modal awal? Mana dia ada kata modal awal, modal akhir? Dia senang je. Biasanya kalau modal awal memang bermula daripada 1 hari bulan. Tak ada awal jadi 31 Tak, setiap bulan kita bermula dengan 1. Setiap bulan kita bermula dengan 1 hari bulan. So kalau 1 hari bulan tu automatik lah itu awal. Okay? Pulangan atas modal 100 jugalah. Untung bersih sama juga 37,400 modal awal 460 buruknya 4 saya 467 500 sama dengan 3,700 bagi 4,700 dapat berapa? Jangan lupa darab 100. 467 500. Kan ada orang chat saya tak perasan. Tengok sikit. Okey, Nurima ada chat, sorry. Akan dapat 8%. Sama tak dengan jawapan? Sebab bawah ni dah ada jawapan 8%. 8%. Kita pergi kepada soalan yang mudah seterusnya. Nombor 4. Tata pusing ganti inventory Okay. Dulu dipanggil kadang pusing ganti stok. Sekarang dah tukar syllabus dipanggil inventory. So semua kena formula inventory lah. Formula dia apa? Kadang pusing ganti inventory ni bermula dengan kos jualan. Sebab inventory kan ada kat kos jualan. Bahagi inventory rata. So kos jualan dia dah bagi. Kos jualan 176,000. And then inventory purata, kita ada inventory awal dan inventory akhir. Mana saya tahu inventory awal dan inventory akhir? Mudah je brother and sister. Ni 1 hari bulan ni of course lah awal. 31 ni akhir bulan of course lah akhir. Tambah je 2 ni. 39,600 tambah 30,800 bahagi 2. Okay, sama dengan 39,600 tambah 3800 bahagi 2, 176,000 bahagi answer. Awak akan dapat 5 kali. Maksudnya 5 kali dia tukar barang dia. So 5 kalilah barang keluar tu. Maksudnya dia order dengan supplier ataupun pembekal sebanyak 5 kali. Alright, boleh follow so far untuk nombor 4 ni?
Kalau boleh bagi emoji sikit. Oh, Iti kata boleh. Iti kata easy ni. Nurimang kata boleh. Miro pun kata settle, easy. Soalan nombor 5. Nombor 5 soalan apa? 5 ke? 6 dah. Tempoh kutipan hutang. Kutip hutang. Maksudnya orang berhutang kita lah kan. ABT ke ABB kalau orang berhutang kita? Of course lah ABT. Akaun belum terima, kita nak kutip dengan dia. So atas dia mestilah ABT. Apa yang menyebabkan ABT ni wujud? Of course lah sebab apa? Daripada jualan kredit. Darab dengan tempoh 365 hari. So ABT ada tak dalam soalan ni? Kita tengok 22,452 ada 22,452. Ingat akaun belum bayar. Salah. Akaun belum bayar lah brother. I'm wrong. Okay, ABT mana? ABT 54247. 54247. Jualan kredit kan dia dah kata tadi secara kredit obviously 220,000 itu adalah kredit. Darab 365 dapat berapa brother and sister? Tolong kira siapa laju cepat, saya nak tengok siapa laju ni. Tolong bagi jawapan. Dekat check. Faster. 90. Wait, laju ke? Dapat 90 hari. Jangan lupa tulis hari Nanti tak tahu 90 apa lah. 90 orang ke, 90 unit ke, 90 hari. Sebab ni 365 hari. Maksudnya apa 90 hari ni? Dalam masa 90 hari, dia boleh kutip semua ABT dia tu. Okay, akaun belum terima tu, dia kena, bukan dia boleh kutip, maksudnya dia kena kutip dalam masa 90 hari. Okay, lagi besar, lagi teruk lah. Sebab apa? Dia tak mampu kutip. Next. Nombor, tak ada dah. Terus kepada B. B. Kecairan. Yang baik. Untuk ukur kecairan yang baik, awak kena ukur apa kalau kecairan? Awak kena ambil nisbah semasa. Okay, jom kita tengok macam mana nak explain nisbah semasa ni. Nota. So, sini ke notanya? Okay, betul. Okay, ini nisbah semasa Ini. Ia mengukur kecekapan perniagaan untuk menjelaskan hutang dalam jangka masa pendek. Nisbah yang ideal adalah 2:1. Nisbah yang rendah bermaksudnya tidak mampu membayar hutang dalam jangka masa pendek. Nisbah yang tinggi menunjukkan banyak modal yang terbiar tanpa menambah keuntungan. Apa maksudnya? Dia tak guna duit dia dengan secekap yang mungkinlah, banyak lebihan modal. So dekat sini disuruh compare nisbah semasa. Sebab kecairan. Awak boleh ambil ketiga-tiganya, kecairan, nisbah semasa, nisbah ujian asid dengan juga nisbah ujian mampu. Kan, nisbah ujian mampu. So dekat sini kalau awak nak compare, B Enterprise ada apa je dia bagi? Ada tak ujian asid kat sini? Tak ada. Ada tak dia bagi nisbah ujian mampu? Tak ada juga. Tapi dia bagi nisbah semasa. So awak boleh compare nisbah semasa. Tak perlulah compare yang lain. So cara jawab dia nisbah semasa nombor 1 B Enterprise. Cara jawab dia macam ni sama dengan berapa tu? 3.5 nisbah 1. Nombor 2 T trading. Saya lupa untuk nisbah tadi, jangan lupa letak nisbah 1 saya skip soalan ke? Oh my god. Kenapa tak cakap saya skip soalan? Saya macam pelik nisbah semasa tak buat. Nisbah semasa lepas pulangan atas modal. Okay, sini saya buat nisbah semasa
So nisbah semasa, jom. So yang ni awak kena identify yang mana satu asset, yang mana satu liability. Okay. Pen. Alright, kita pergi kepada jualan apur, belian apur, inventory. Dia nak, sorry jap okay, kita jadi aset semasa dulu, okay. Aset semasa, inventory awal ke inventory akhir, aset semasa? Inventory akhir aset semasa. Kos jualan bukan, belanja bukan, untung bersih bukan, akaun belum terima, aset. Tunai, aset. Buruknya. Overdraft bank sepatutnya aset, tapi sebabkan overdraft dia akan jadi liability. Insurans prabayar adalah aset kan? Sebab apa? Kita terlebih bayar, orang kena bayar kita. So kita patut terima. Jadi dia adalah aset lah. Akaun belum bayar, liability. Ni semua semasa Pinjaman, okey. Pinjaman ni saya nak explain. Kenapa pinjaman ini dia sebagai liability semasa, bukan liability bukan semasa? Sebab liability bukan semasa kan lebih daripada setahun. Ingat hari ni mulai hari ni, apa-apa aset yang lebih ataupun liability yang lebih setahun, itu adalah bukan semasa. Kalau dalam setahun, itu adalah semasa. Kalau awak tengok soalan ni 31 Julai, bulan 7. Tapi dia tamat bulan 4 2017. Kurang daripada setahun. Maksudnya bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dalam, tak sampai 4. 8 bulan. So 8 bulan itu kurang daripada setahun kan? Kurang daripada 12 bulan. Bermaksud itu adalah aset semasa. So combine lah ini. Aset semasa lah. Liability semasa. Modal bukan liability. So tambahlah semua. So formula dia apa? Kita buat formula dulu. Aset semasa bahagi liability semasa. Jangan tersalah ambil aset inventory tu, inventory awal bukan aset semasa. So aset semasa yang pertama kita ambil inventory akhir. Tambah akaun belum terima 54,247. Tambah tunai 825. Tambah 660 tambah tak ada dah. Bahagi liability 2305 tambah 22452 tambah 6600 sama dengan, so tolong kira yang atas dapat berapa aset semasa? Yang atas je. Yang bawah saya tolong kira. Okay, faster. 86352. Wow, laju. 86352 ke 7? 52 tu 7. Typo kot 30800 saya kira 524 247 campur 825 campur 0. 532. Okay, sorry. 3. Saya yang typo. 53. So awak akan dapat 6,532 bahagi 31357. Kita ambil 2. Tengok B-trading ambil berapa titik pukulan? 2 kan? Kita ambil 2 juga 2.75 nisbah 1. Betul tak? Tengok sikit. 76 sorry. 759. Saya tak bunda. Sorry lah. Lama dah tinggal matematik. Okay, ni formula dia. Formula dia. Jawapan dia 2.76 nisbah 1. Sebab ni nisbah kan? Jangan lupa tulis nisbah. Okay. So, berbalik kepada soalan tadi. Sama dengan 2.76 nisbah 1. Okay. Kalau tengok dekat sini, tolong jawab pool. Mana lagi bagus? Okay, mana lagi bagus? Yang banyak aset ke yang tak banyak aset? B ke? Ataupun C lagi bagus? Boleh jawab? Saya buat pool tolong jawab pool.
Mana tahu mana asset? Of course lah yang depan ni asset. Satu tu always liability. Okay. Saya perlukan 3 lagi jawapan. Okay. 1 lagi jawapan. Alright, good. So, yang mana lagi baik? Yang lagi banyak aset lah lagi baik. B lah lagi baik. B. Lagi baik berbanding. Kena buat ayat macam ni T. Kerana apa? Nisbah semasa lagi tinggi lah. Nisbah semasa lagi tinggi berbanding T. Lagi tinggi cukup sebab dah cakap T ya. So guna ayat tadi. Setiap RM RM1 liability semasa. Ambil ayat ni. Tak ada ke kata tak ada. So abaikan, sorry. Habiskan situ je. Habiskan dekat tinggi tu je Okay, B lagi baik berbanding T kerana nisbah semasa lagi tinggi. Alright, nombor 2 pula. Nombor 2 kita stok cekap. Masa lagi cekap. So nak compare dengan apa? Of course lah. Stok tu inventory kadar pusing ganti inventory lah. Ganti inventory. Okay, so kita ada B dengan T juga. B, T. B berapa? 4. T berapa? 5 kali kan kita kira tadi. Ni T. T. Is that T? Ada nama T ke dalam ni? T. Where are you T? Okay, this one 5 kali. 5 kali. So 4 kali. Lagi tinggi ke lagi bagus kan? So T lagi bagus lah. Kerana saya buat short form je lah kadar pusing ganti inventory lagi tinggi. Bermaksud jualan lagi banyak lah. Lagi tinggi. Okay? Boleh ke? Ada soalan so far? Kalau boleh bagi emoji sikit. Okay, ini kata easy. Dia kata easy. Nuriman pun kata easy. Yasmin okay? Alright, good. So, saya akan pergi kepada soalan yang senang lagi. Iaitu soalan kertas 1. Okay, saya akan bagi latihan 1. Tolong submit dalam Google Classroom. Maybe soalan nombor 4 ni. Tapi soalan nombor 4 ni macam dah buat. Banyak soalan sama. Okay, buat makluman awak, soalan yang saya bagi ni adalah soalan yang famous Maksudnya yang selalu ditanya. Contoh kutipan inventory, nisbah mampu, tempoh kutipan hutang, yang tu jarang ditanya. Yang famous yang ada dalam soalan ni. Setiap soalan 2 markah. 2 markah tu datang dari mana? Formula dan juga jawapan. Okay, kita pergi kepada soalan kertas 1. Ready untuk jawab pool. Ready untuk jawab pool. Soalan nombor 1. Boleh tengok nota, don't worry. A ke? Sekejap. Saya setting dulu yang ni. Close. Yes. So bagi sini. Kat lagi besar. Kat lagi besar. Full screen.
Share balik. Serabainya rambut. Apa rasa kan? Okay, A, B, C, muntah tu. D. Alright, tolong jawab. Boleh tengok formula. Ada perkataan untung bersih dan ada perkataan modal awal. Adakah tokokan? Tolong jawab nombor 1. Boleh tengok nota, jangan risau. Jawab full Okay, 1 orang sudah menjawab. Easy katanya. 3 orang sudah menjawab. One more answer. I need one more answer. Okay, tahniah semua betul. Margin untuk kasar salah sebab apa? Margin tu jualan bersih kan. Margin untuk bersih pula untuk bersih bagi jualan bersih. Tokohkan core dengan K. Untuk kasar bagi kos jualan. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Apakah tafsiran yang tepat mengenai? Yang inilah saya nak kata tadi tapi ni kertas 1. Jawapan awak kena ikut ayat ni B yang tadi tu. C dan D. 3 tu apa? 3 tu aset semasa. 1 tu apa? 1 tu liability semasa. So yang mana satu yang lagi tepat? Apakah? Nisbah semasa bagi syarikat Kartu Berhekal Kartu ke Kartu ialah 31. Setiap RM3 nilai aset semasa dapat menjelaskan RM1 nilai liability semasa. Jika RM3 dilabuhkan, kulangan sebanyak RM1. Adakah? Okay. 1/4 daripada jumlah aset adalah aset semasa. Jumlah liability melebihi 3 kali ganda aset. Okay. Ingat yang depan ini adalah aset, yang belakang ini adalah liability. Alright, 2 orang dah jawab betul. One more answer. Okay, untuk jawapan tadi awak kena copy jawapan ni. Satu lagi. Okay, pandai. Semua pandai. So, untuk soalan tadi, saya nak buat ayat ni tadi sebenarnya tapi tak jadi. So, jawapan yang ni akan jadi macam ni. Okay. Setiap RM3.50 aset semasa B Enterprise mampu membayar setiap RM1 liability semasa. Okay. Itu ayat yang sepatutnya. So, jawapan dia A Setiap RM1 nilai aset semasa dapat menjelaskan RM1. Menjelaskan membayar sama je. Nilai liability semasa. Nombor 3. Kadar pusing ganti inventory dia bagi awal, akhir, dia bagi untung kasar 25% atas jualan. So awak boleh kira tak berapa untung kasar? Okay, nombor 3. Tolong jawab kalkulator laju-laju. Saya pun jawab sama-sama dengan awak ni. Saya tak tengok jawapan. Kalau tak faham tanya terus, no problem. 60,000 darab 0.25. Okay. Formula apa? Kos jualan kan? So awak kena cari kos jualan. Macam mana nak dapat kos jualan? Awak kena dapat untung kasar dulu. Alright? Nombor 3. Siapa laju tu? Ingat formula dia apa? Kos jualan bahagi inventory purata. Ada tak bagi kos jualan kat situ? Awak kena cari kos jualan dulu. Bukan untung kasar bahagi inventory purata tu salah. Tolong kira balik. Alright, seorang jawab betul. Seorang lagi jawapan. One more answer. Take your time. If you're confused, tanya soalan. Kita jawab sama-sama. One more answer.
One more answer. Pressure. Okay. Oh, menarik. Menarik. Okay, boleh saya tahu siapa jawab B? Oh, Nuriman. Okay, Nuriman. You are good. Okay, formula dia apa kawan-kawan? Formula dia adalah kos jualan bahagi inventory purata. Untuk dapat kos jualan, jualan tolak. Sorry. Jap. Saya salah ke? Okay, maybe saya salah. Sorry untuk dapatkan kos jualan, jualan tolak kos jualan sama dengan untung kasar. Untuk dapat kos jualan, jualan tolak untung kasar, awak dapat kos jualan. Oh, macam sama je. Okay, selamat lagi. Okay. So inventory purata of course lah 2 ni tambah bahagi 2 kan. 3,500 tambah 4 bahagi 2. Sini awak akan dapat 3.5 tambah 4 bahagi 2. Sini awak akan dapat 3,750. So jualan kita berapa? 60k. Untung kasar kita 25% je kata. So 60,000 darab 0.25, 15. So awak akan dapat kos jualan 60 tolak 15. Awak akan dapat 45 bahagi 1,000. Bahagilah inventory purata. Awak akan dapat 12. Boleh? Jangan rushing nak jawab 16,000 terus 15,000 terus bahagi dengan inventory purata. Salah. Jangan rushing, baca, ingat betul-betul formula. Okay? Dan awak kena ingat formula, sebab tu saya recap dulu tadi Apur kan. Saya recap dulu. So bila saya recap dulu, awak boleh ingatlah kos jualan dapat macam mana, untuk kasar dapat macam mana. Nice try. Semua orang bagi emoji tepuk tangan kepada Nuriman. Saya bagi dulu. Okay. Okay, nombor 4. Nombor 4, dah soalan sangat senang ini. Untung bersih atas jualan. Untung bersih atas jualan. Formula pun dah bagi. Bukan dia bagi margin untung bersih. Dia kata untung bersih atas jualan. So, ikut je lah formula yang dia bagi. Nak apa lagi kan? So, tolong jawab, tolong kira dapat berapa. Awak kena cari untung bersih. Soalan ni susah sebab awak kena, tak susah pun. Awak cari untung bersih dulu. Untung bersih macam mana dapat? Untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Tapi tak ada hasil dia bagi, so tolak je lah, terus belanja operasi tu. Alright, satu orang sudah jawab dengan cepat sekali. Need more 3 answer. Take your time. Ada 30 minit lagi. Dua orang sudah menjawabnya dengan tepat sekali. Tiga orang jawab dengan tepat sekali. One more answer. Kalau macam pening-peningnya, awak buka je buku. Terus tanya tak apa. Macam alah nak buka buku, tanya je terus. Cikgu. Cikgu ke? Cikgu lah kan? Cikgu, macam mana nak dapat untung bersih? Peningnya. Kita belajar sama-sama. Terus bincang. Jangan malu segan. Jangan segan, jangan malu. Sorry, ada. Okay, ada. Saya yang pening. Okay, Yasmin. Okay, jom. Yasmin, sebab awak belum familiar dengan Apur kan? So,
tadi kan apur kan, untuk dapat ditanya untung, kan ada untung bersih dengan jualan kan. So yang pentingnya sini je untung bersih. Macam mana dapat untung bersih? Kan kita ada untung kasar kan. Untung kasar ni tak, atas dia ada lagi jualan bersih, tolak dengan kos jualan dapat untung kasar kan. So untuk dapat untung bersih pula ada lagi bawah ni. Tambah hasil tolak belanja. Akan dapat untung bersih. So untung kasar berapa Yasmin? Dia dah bagi 28,350. Dia ada bagi hasil tak kat situ? Kalau tak ada, kita kosongkan je lah. Jangan pening-pening nak cari tolak tambah, nak cari hasil. Tak ya. Belanja dia bagi tak? Bagi. 15,390. Belanja kan tolak. Dapatlah untung bersih. So untung bersih dapat berapa? Tolong kira Yasmin, dapat berapa untung bersih tu? Dapat berapa? Yes, good. 12,960. Pantas, siswa pantas. So, formula dia apa? Untuk sebut untung bersih dulu kan. So, untung bersih lah duduk atas. 960 bahagi. Jualan dia bagi tak? Bagi. Mana? Okey ni. Okey. Boleh jawab tak? Okey, boleh jawab. Jawab pool. Jawab pool. Syah dah boleh jawab pool. Apa jawapan dia, Syah? Alright. So, tepuk tangan sama-sama. Semua betul. Nombor 5. Nombor 5. Okey. Nombor 5 ni kita tengok sama-sama. Kita sebagai, dia suruh kita jadi pelabur lah nombor 5 ni. Okey. Kita tak banyak duit nak suruh jadi pelabur. Jom kita tengok. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan pelbagai firma. Pelbagai firma. Ada firma Mawar, Orchid, Melati, Melur. Untung kasar, untung bersih, modal awal dia bagi. Firma terbaik untuk membuat pelaburan. Ingat, untuk buat pelaburan, kita kena cari sama ada 4 nisbah keberuntungan. Kan? Nak cari pelaburan ataupun untuk invest, kita nak tengok untung, kita tengok pencapaian, kita tengok performance, kita kena tengok nisbah keberuntungan. Yang paling senang nak cari kat sini apa? Untung kasar, kena ada kos jualan, tak boleh. Untung bersih, kena ada jualan bersih, tak boleh. Yang boleh adalah pulangan atas modal. Pulangan atas modal. So, cari pulangan atas modal kat sini. Pulangan atas modal formula dia apa? Untung bersih bahagi modal awal. Bahagi je lah dua ni. So, yang paling tinggi itulah yang terpilih. So, kira Mawar dapat berapa, Firma dapat berapa, Melati dapat berapa, Melur dapat berapa. Antara 4 tu yang paling tinggi is the answer. 135 bahagi 600. 120 bahagi 750. 142,500 bahagi 800. Okey. 75 bahagi 400. Okey, saya dah dapat jawapan dia. Pening ke? Tengah kira kot, tengah kira. Okey. Nice. Siapa jawab nombor C tu? Laju lah. Kat tangan sikit. Tangan sikit. Oh, laju lah Yasmin. Seterusnya seorang lagi. Alright, good. Kan? Awak kira-kira semua, Yasmin dapat 23 something tak salah saya. Saya tak ingat lah. Saya recall memory je. So jawapan dia adalah Melati. Ada lagu Melati ke? Tak ada kot. Melati.
Saya familiar lah, itu ada cerita Melati kan. Tak apa, abaikan. Firman sepakat jaya mempunyai nisbah semasa 3-1. Semasa tu apa? Putih-putih. Oh yes, Nurul Iman. Betul. Thank you. Lagu Indo kan? A, B, C and D. Okay, nombor 6. 3-1. Nisbah semasa. 3 tu apa? Aset semasa. 1 tu apa? Liability semasa. Soalan dia lebih kurang macam atas. Apakah jawapannya? Dia buat terbalik je ayat dia. Sama je atas tadi. Sekali pandang, tak ingat lagu tu. Sekali pandang boleh tahu jawapan dia. Saya kata yang 3 tu apa, 1 tu apa. Yang first kali awak kena identify, 3 ni apa, 3 ni aset, 1 ni apa, liability semasa. Alright, seorang sudah menjawabnya dengan tepat sekali. 2 orang sudah menjawab dengan tepat sekali. 2 orang lagi sudah mengejar, 1 orang lagi mengejar. 1 orang, nombor 6 kan? Okay. Alright, everyone got the answer. Tanya. Nombor 7. Nisbah semasa lagi, ingat tak, nampak tak? Nisbah semasa ni famous tau. Perniagaan pun sama, nisbah semasa kak. Apalah nisbah semasa ni buat kat diorang ni. Okay, didapati tidak memuaskan, iaitu 1-3. Nampak tak? 1-3. Aset 1 je ada, berbanding dengan hutang ada 3 hutang. Dia macam suami tak mampu tapi nak kahwin 3 kan. Okay, macam tu lah. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Okay. Macam mana nak mengatasi masalah ini? Menambah inventory dengan membuat belian. Mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Menjual sebahagian daripada aset bukan semasa. Meminta pelanggan menjelaskan hutang mereka. Ingat, ini adalah aset semasa. So jawapan dia mestilah merelatekan berkaitan dengan sekejap, saya tak bagi tuan nombor 7. Mestilah berkaitan dengan aset semasa. Awak kena tambah tak aset semasa? Yes, awak kena tambah lah aset semasa. Ataupun awak kena kurangkan liability semasa tu. Dua-dua boleh. Sama ada awak nak kurangkan liability semasa ataupun awak nak tambah aset semasa. So antara 4 ni, yang mana satu yang boleh tambah dan tolak? Okey, 3 jawapan lagi. Oh, menarik. Jawapan berbeza-beza. Okey, jom. Mungkin pening sikit soalan ni. Ni tapi menariknya, tengok sikit. Okay guys, dengar betul-betul, hayati dan fahami. Okay, nombor 1. Menambah inventory dengan membuat belian. Yes, of course. Menambah inventory ni, yes, awak akan dapat tambahlah inventory ni. Awak beli dengan apa? Awak beli dengan tunai. Pada masa yang sama, tunai awak pun berkurang tau. So nombor 1 ni salah. Nombor 1 ni salah Sebab apa? Awak tambah, dia masuk sekejap, keluar balik. Awak guna duit awak, tambah inventory, tapi duit awak keluar. Okay, nombor 1 salah. Nombor 2, mendapatkan pinjaman daripada bank. Awak dapat pinjaman, awak dapat duit kan? Awak dapat tunai. Okay, awak berhutang kan? Tapi hutang tu pinjaman. Liability semasa ke liability bukan semasa? Liability bukan semasa. So akan bertambah tak kat sini? Tak bertambah kat situ. Sebab apa? Ini aset semasa, liability semasa sahaja. Macam ABB, semua tu. Kan? So pinjaman adalah liability bukan semasa. So ini betul lah. Nombor 2 betul. Okay? Nombor 3. Menjual sebahagian daripada aset bukan semasa. Awak jual aset bukan semasa, awak dapat apa? Awak tambah tunai.
Yang berkurang apa? Adakah aset semasa yang berkurang? Aset bukan semasa yang berkurang. Berkaitan tak dengan nisbah semasa ni? Tak. Nisbah semasa tunai bank sahaja. So yang berkurang tu takkan impact pun nisbah semasa. Nombor 3 pun betul. Nombor 4. Meminta pelanggan menjelaskan hutang mereka. Okey, menjelaskan hutang mereka. Betul? Tapi ada tak jawapan? Tak ada. So jawapan yang paling tepat adalah 2, 3. Ada tak 2, 4? Tak ada. Ada tak 3, 4? Sorry jap. 3, 4 ada. Okey. Ya, kita fikir balik. Meminta pelanggan menjelaskan hutang. Okey, sorry. Jangan confuse dengan ayat meminta. Adakah dengan meminta pelanggan tu nak bayar? Tak. Awak kutip hutang dapat duit baru dikira apa panggil? Tunai bertambah. So jawapan yang paling tepat adalah 2 dan 3. Tak ada orang jawab C. Okay? It's okay. Kita buat emoji sedih sikit kali ni. Macam tu kan. Sedih. Macam nak nangis lah tengok emoji masing-masing. Oh, it's fine. Kita kejut je. Okay, nombor 8. Okay, Encik Habibul sedang mempertimbangkan sama ada membuat pelaburan dalam Teguh Berhad atau Gemilan Berhad. Antara analisis nisbah yang berikut, yang manakah dapat membantu beliau membuat keputusan untuk melabur? Okay, saya confuse analisis nisbah. Iaitu analisis nisbah semasa. Analisis nisbah tu semualah. So nombor 8, nak melabur ni. Yang mana satu untuk melabur? Soalan atas pun dah ada tadi untuk melabur. Tolong jawab. Sama je. Yang melati, melo, tumor tu semua tu tadi tu. Okay, good. 2 orang jawapan lagi. 2 jawapan lagi. 1 jawapan lagi. Soalan melati tadi, awak kira apa? Seorang lagi. Soalan melati tadi awak kira apa? Apa ni, untung bersih bahagi modal awal. Alright, good. Yes, awak kira pulangan atas modal. Awak nak melabur kena pulangan atas modal kan. Awak letak modal mesti nak dapat jawapan. So ini semua sama. Okay, ini soalan ni awak kena buat linear equation, brother and sister. Linear equation. Linear equation tu apa? Yang matematik tu pindah cara bagi X, Y, Z tiba-tiba so cari C kan. Linear equation tu lah. So yang ni kita buat sama-sama. Awak tolong kira. Okay, formula untuk dapat, so soalan ni dibagi kadar pusing ganti stok. Kalau dibagi formula, dibagi jawapan macam ni, automatik awak kena ingat formula. Kos jualan bahagi inventory purata kan. So kita pecahkan lagi, kos jualan dibagi tak? Yes, dibagi 18,000. Inventory awal dibagi, yes, 2,500. Dia suruh cari inventory akhir. So akhir bahagi 2 sama dengan 5. So tolong pindahkan semua benda yang dia tak suka tu. Cari inventory akhir. Dapat berapa? Oh, laju. Cuba satu-satu ke? Antara tips nak cepat adalah awak cuba satu-satu. Masukkan satu-satu setiap tu. Yang mana dapat 5. Itulah jawapan dia. Okay? Rasmi okay ke tu? Alright atau alright? Okay, 2 jawapan lagi. Cuba je satu-satu. Masuk dalam ni. Kena selesaikan yang bawah dulu baru yang atas.
Kalau kertas satu bolehlah cuba satu-satu. Kalau kertas dua awak kena buat linear equation lah. Pindah satu-satu. Satu jawapan lagi. Kita buat sama-sama. Pindah satu-satu macam mana. Okay, 3 orang jawab betul. So, ini awak ambil satu-satu maybe kan. Tapi untuk soalan kertas 2, kalau ditanya soalan macam ini, astaga, soalan ini nak buat suruh jawab account ke nak suruh jawab matematik ni kan. So, cara dia adalah jom kita pindah satu-satu. So, cara nak pindah, jamet pula hari ni So, 18,000 pindah je sebelah sana. Kita pindah full. 5 full macam tu lah. Tambah inventory akhir bahagi 2. Takkanlah kita dapat darab ni macam susah je. Tak payahlah darab tu. Kita bawa je ke bawah. 18,000 bahagi 5 sama dengan 2,500. Buat X lah senang sikit. Panjang lah AIK tu. 2. Kan? So bahagilah 18,000 bagi 5 dapat apa? Okay, 18,000 bagi 5 dapat 3,600. 3,600. 2 ni naiklah atas. Darab 2. Sama dengan 2,500 tambah X. Darab 2 dapat 7,200. Tolak 2,500 sama dengan X. X sama dengan tolak 2,500. Awak akan dapat 4,700. Panjang sikit lah. Kan? Panjang sikit. 4,700. So kalau kertas 2, tak mustahil kertas 2 keluar soalan macam ni Boleh je. Tak mustahil. Soalan nombor 10. Dan sedihnya soalan tu pun 2 markah Tak adanya dibagi lebih. Puan Fariza memaklumkan syarikatnya akan memperoleh untung kasar sebanyak 25 sen bagi setiap satu jualan bersihnya. So yang mana satu jawapan dia? Dia dah bagi untung kasar dengan jualan bersih. Formula apa tu? Jualan bersih ingat margin. Saya dah bagi jawapan dah. 10 A, B, C, D. Nama cikgu akaun saya mana? Cikgu Fariza. Ini salah ke Cikgu Fariza? Mungkin Cikgu Faiza. Basmati. Datuk Jalaluddin Hasan. 2 orang dah jawab betul. Ready untuk jawab soalan nombor 11 Kalau boleh kira terus pun tak apa. Dia dah jawab tu. Nombor 10. 2 orang lagi. Mana jawapan dia ni? Tokokan kena ada kos jualan. Pulangan atas modal mesti kena ada modal. Tapi yang dia bagi untuk kasar dengan jualan bersih sahaja. Alright, pandai. Ingat nama lain jualan bersih apa? Margin. Ini untuk ni je. Untuk soal topik ni je, jangan awak apply kat perniagaan pula apa semua. Ni cara saya nak suruh cepat ingat. Untuk kasar ni untuk kasar lah. So margin antara B dengan C je. Tapi dia bentuk kasar. So automatik jawapan dia adalah B. Nombor 11. Ingat sikit. Okey, dicari berapa jualan. Ni pun awak cubalah satu-satu. Sama je macam soalan tadi. Cuba satu-satu. Mana dapat 8 tu, itulah jawapan dia. Formula dia masih sama. Jualan. Saya cari apa? Jualan lah. Jualan apa? Ni panjang sikit sebab dalam formula tak ada berjualan kan? Tapi dalam formula ada kos jualan. Kena buat sama-sama ni. Tak apa,
tunggu masa nak habis lah. Apa, minggu depan pun ada lagi. Minggu depan bulan Boseh, kita start bulan 9 macam biasalah. Dua orang dah jawab. Mungkin yang awal tadi. Okey, tak apa. Yang ni saya tunggu dua orang jawab, kita jawab sama-sama, takut pening. Okey. Kita buktikan sama ada dua orang ini betul tak jawapannya. Dua orang tu jawab C. Okey, jom kita buktikan. Okey, kita cari inventory purata dapat berapa? 8750 tambah 930. 750 tambah 9330 bahagi 2, awak akan dapat 9040. Ini inventory purata. So dibagi untung kasar. So kita kena cari kos jualan dulu Kos jualan bahagi inventory purata. X lah kos jualan ni bahagi 9040 sama dengan 8. So awak akan dapatlah kos jualan berapa? 8 darat 9040. Awak akan dapat kos jualan awak adalah 72320. Tapi dia bagi untung kasar. Dia suruh cari jualan. Nak dapat untung kasar macam mana? Jualan bersih lah jualan bersih. Tolak kos jualan dapat untung bersih. So dekat sini jualan bersih dia dah bagi, dia suruh cari. Kos jualan kita ada tak? Yes ada, kita baru kira tadi 72320 bahagi untung bersih. Untung bersih dia bagi tak? Sorry lah, dia bagi untung kasar. Sorry, untung kasar Untung bersih hasil dengan belanja. Untung kasar 2240. Awak dapat 2240. So nak dapatkan ni macam mana nak dapatkan jualan bersih? So awak kena buat linear equation sikit lah. X tambah 72 tu sama dengan tambah pula dah tolak. Sama dengan 2240. So 72 tu kena tambah dengan 2240 kan. 2240 tambah 72320. Dapat 74560. Maka betul lah dua orang itu C jawapannya. Okey, siapa jawab C tu? Kat tangan sikit. Dengan Nurul Iman. So bagi tepuk tekan tangan yang gemuruh kepada dua orang ini. Okey, kita celebrate. Mana? Yasmin bagi tepuk tangan. Okey, good. Marah tak bagi emoji kan. Okey, soalan seterusnya nombor 12. A, B, C, and D. So jadi tokohkan, macam mana formula tokohkan kasar dengan kos. Yang mana satu kos jualan, yang mana satu kasar, tolong kira. Laju. Jawapannya mana? Seorang dia jawab betul. Dua orang jawab betul. Wow, laju. Kali ni laju. Tokohkan ni senang lah kan. And the pool nombor 13. Nombor 13 soalan teori. Boleh buka yang teori yang ayat panjang-panjang tu. Kita tak suka teori. Tapi kena baca juga kan. Nak dapat A kena baca juga. Nombor 13. Kadar pusing gratis inventory yang rendah menunjukkan. Adakah dia cekap? Adakah dia tukar dengan kerap? Jualan barang kurang laris? Dengan modal terikat pada inventory. Soalan dia adalah rendah. Okey, dua orang jawab betul. Rendah ni tak bagus lah. Dari mana yang tak bagus? Two more jawapan. Okay, one more answer. Seorang jawab C. Sorry, 2 dan 3. Okay. Satu jawapan lagi. Jawab je. Alright, so okay. Guys, kan kita kira tadi kan B dengan T kan. 4 dengan 5 kan. Kenapa 5 lagi bagus? Sebab 5 ni menunjukkan dia tukar lagi kerap lah. Lagi banyak dia tukar. Lagi cepat dia tukar. Soalan dia rendah guys. Soalan dia rendah. So bila rendah,
Maksudnya kuranglah dia tukar ganti dia punya stok tu. Okey, so jawapan yang tepat adalah 1 dan 2. Modal terikat pada inventory. Apa yang maksud modal terikat pada inventory? Maksudnya inventory tak bergerak, kan modal kan dia beli barang tapi tak jual. Maksudnya dia tak ada cash. Dia tak tukar pun inventory dia tu kepada duit. So jawapan dia adalah A. Tahniah, jawab A tu. Nombor 14. True last question. Disebut nisbah semasa, guys. Tolong jawab nombor 14. Nisbah semasa dah banyak kita jawab atas tadi. This one should be super easy. Terbaik. D. Terbaik apa? Bobo kan. Nombor 14, tolong jawab. Tafsirkan. Bagi tahun 2021. Lagi bagus kan lagi teruk tu. Alright, 2 orang dah jawab betul. Tadi soalan nisbah semasa kan. Nampak tak? Pentingnya nisbah semasa. Seorang jawapan lagi, seorang jawapan lagi, seorang lagi tak jawab. Nuriman dia tak jawab lagi. Nuriman dah jawab belum? Kita keluar. Dah lah, saja keluar sekejap. Macam tu Boyfriend call lah tu. Angkat kan. Okay, good. Semua betul. B. Nombor 15. Pun dia ada 3 nisbah. Kurang ajar dia bagi 3 nisbah. 3 nisbah yang disuruh cari. Nisbah semasa, pulangan atas modal, kadar pusing ganti stok. Ingat, nisbah semasa untuk equal kecairan. Pulangan atas modal untuk ukur macam pelaburan ataupun keberuntungan yang didapat. Kadar pusing ganti stok, kita nak ukur dia punya kecekapan dalam menguruskan inventory. Nombor 15. The most good. Jawapan yang terbaik, soalan last. Okay, minggu depan kita akan dan jadual saya buat apa nisbah macam tak je. Alamak, saya buat analisis nisbah. Saya kena tukar sikit jawapan apa nama ni? Minggu depan punya topik. Sebab kita dah cover, saya rasa tak susah pun topik ni. Orang kena hafal formula je. Lagi 2 jawapan. I need 2 more answer sebelum kita tamatkan kelas kita untuk hari ini. Berdasarkan analisis nisbah di atas, pilih pernyataan yang betul. Perniagaan Zaid lebih cekap menguruskan inventory. Ya ke? Zaid 3 ni 5. Okay, 4 orang dah jawab betul. Okay, dude. Okay. So semua betul. Okay, bagi tepuk tangan. Saya tak bagi lagi. Sekejap. Kita gelak dulu. Kita gelak pula. Kita gelak. Okay. So, macam ni pun boleh happy So, minggu depan saya rasa kita tak masuk topik ni dah. Tapi saya akan bagi latihan. Saya akan create satu soalan. Buat macam soalan milikan tunggal hari tu. Upload, saya akan tanda dan saya akan bagi markah. Untuk minggu depan, terus kita shoot kepada soalan rekod tak lengkap. Saya akan bagi dalam grup. Ingat bulan puasa, kita start pukul 9. Maybe lambat sikit, 95 minit macam tu. 9. Tak kisahlah. Pukul 9 lah kita start macam biasa Solat tarawih laju-laju sikit. Solat kat rumah je. Okay, itu saja untuk malam ini. Kalau tak ada soalan, bagi emoji sikit. Okay, Nuriman tak ada emoji. Tak ada emoji dah. Tak ada soalan. Amirul. Dengan Yasmin. Okay, dua-dua pun tak ada emoji. Alright. Sorry. Ada tak siapa-siapa nak suruh saya semak milikan tunggal dia buat tapi tak tahu betul ke tak? Kalau ada, angkat tangan. Yasmin ada? So, kalau ada, okay. Kalau ada, just snap
and hantar je kat saya, no problem. Dan in case kalau ada soalan sekolah awak tak boleh jawab, bagi je, bukan suruh saya selesaikan, tanya je saya. I will help my best. Kalau ada masa yang tepat, kalau ada saya ada masa, saya jawab. Saya akan jawab, tapi sama ada cepat ataupun lambat sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Sama-sama, sama-sama Mirul. Yasmin, you have a question? Sama-sama. Yasmin ada ke tu? Yasmin. Say Yasmin Bye.